Umpamanya pernah Nabi satu kali minum berdiri. Mengapa Nabi minum berdiri? Kan makruh. Nabi minum berdiri satu kali saja. Dia panggil tashri', menjadi hukum, menunjukkan bahawa minum berdiri tidak haram. Maka Nabi pernah minum berdiri satu kali. Nabi pernah buang air kecil berdiri satu kali. Nabi pun berdiri juga. Dan ini menjadi hukum, menunjukkan bahawa kencing berdiri tidak haram. Nabi pernah satu kali kencing berdiri. Bukan mengatakan Nabi nak tunjuk dan kata itu sunnah. Tak boleh. Contoh berdiri sunnah ni. Jangan. Itu sebab saya nak pesan tuan-tuan, buku-buku tuan boleh baca, tetapi naklah rujuk pada orang yang faham. Supaya jangan kita buat hukum seseorang. Baca Nabi pernah minum diri, kencing diri, ini sunnah ni. Ini namanya tashri', menjadi hukum. Maknanya Nabi nak tunjukkan bahawa kencing diri sekali aja, nak tunjukkan bahawa tidak menjadi haram. Tidak menjadi haram. Oleh demikian dalam ilmu fiqh disebut pula, kalau sekiranya kita duduk, buang air kecil, duduk tak tus kencing, ataupun kalau berdiri, kalau duduk kita menyebabkan terkena najis pada kita punya seluar, kita hukumnya boleh berdiri. Itu kaedah dipakai. Jangan kita katakan kencing berdiri itu sunnah. Tak, itu litashri', menjadi hukum.